Assalamualaikum dan hai pelajar-pelajar semua. Hari ini kita akan belajar tentang banding beza ciri-ciri puisi moden dan prosa tradisional. Jom kita belajar. Pelajar-pelajar nampak tak gambar rajah yang cikgu paparkan ini? Baik. Apakah genre bagi contoh ini? Cuba teka. Ini pula rajah kedua. Apakah genre yang sesuai yang boleh kita berikan untuk gambar ini? Baik kelas, sebelum kita belajar dengan lebih lanjut, marilah kita fahami definisi puisi moden dan prosa tradisional. Apa itu puisi moden? Puisi Melayu moden merupakan sebuah seni penulisan kontemporari yang mengarang kata dengan susunan yang indah untuk menyampaikan maksud-maksud tertentu. Apa itu prosa tradisional pula? Prosa tradisional ialah karya sastera yang berbentuk cerita, hikayat atau peristiwa yang ditulis atau disampaikan secara lisan tanpa terikat kepada bentuk puisi atau rima tertentu. Pelajar dah faham definisi puisi moden dan prosa tradisional? Okey, mari kita lihat perbezaan ciri-ciri puisi moden dan prosa tradisional pula. Jom! Untuk kedua-dua genre ini, terdapat 5 ciri yang cikgu akan tekankan. Ciri yang pertama ialah bentuk. Untuk puisi moden, bentuk cirinya berbentuk bebas, tidak terikat seperti pantun dan syair. Manakala prosa tradisional, ia berbentuk naratif panjang tanpa pembahagian bait yang jelas. Untuk ciri struktur penulisan, ia ditulis dalam bentuk baris dan rangkap. Manakala prosa tradisional ditulis dalam bentuk cerita panjang tanpa format moden. Bagi ciri bahasa pula, puisi moden lebih kepada simbolik, padat, eksperimental dan kontemporari. Manakala prosa tradisional lebih menggunakan bahasa klasik, berbunga, penuh kiasan dan perulangan. Untuk ciri tema atau isi, puisi moden lebih menyentuh kepada isu peribadi, sosial dan politik. Manakala prosa tradisional lebih menyentuh kepada mengisahkan mitos, legenda, cerita, rakyat, sejarah dan nilai moral. Untuk ciri yang terakhir ialah ciri fungsi. Bagi puisi moden, ia lebih berfungsi sebagai menyuarakan pemikiran, emosi atau kritikan terhadap dunia moden. Manakala prosa tradisional berfungsi sebagai mendidik, menghibur, mewariskan nilai budaya dan adat. Pelajar-pelajar dah faham dah definisi dan ciri untuk puisi moden dan prosa tradisional? Okey, sekarang cikgu nak kamu analisis perbezaan berdasarkan gambar rajah ini. Selamat mencuba! Sudahkah anda belajar perkara baru pada hari ini? Jom kita bermain satu kuis. Hadiah menarik menanti. Tekan butang next sekarang.